Hari ni kita buka ni Dragon Ball Super Card Game Fusion World Manga Booster. Aku sangat suka Manga Booster sebab dia fokus pada manga. Faham tak? Faham kan? Maksud aku, dia fokus ke komik dia. Sebab tu awak lagi best. Walaupun selamat menonton. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Edi dan selamat datang kembali ke channel aku, Edi Fazli. So, selamat hari Sabtu, selamat berhujung minggu. Aku rekod ni subuh lah, Alhamdulillah. Bangun subuh, bangun awal, lepas solat, alang buat konten kan. Di mana sebelum kita pergi ke unpacking, aku just nak share lah. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang komen wish happy birthday kat aku pada video minggu lepas. Aku memang buat video Ahad tu semata-mata sebab nak bagi tahu birthday aku. As extra content jugalah sebab kalau kan sebenarnya video aku sekarang seminggu sekali ke. So start minggu ni balik seminggu sekali unless aku ada content extra lah. Sekarang ni content aku macam ngam-ngam je. Lima kat bawah ni bersepah. Kalau kau nak beli bag One Piece, aku ada banyak lagi bag One Piece. Kalau kau nak beli kad mainan Abah, kad promo yang aku jual satu set RM300 tu pun masih boleh beli. Boleh PM aku. Nak support konten aku, nak support channel aku, itu cara-cara dia lah. Beli benda yang aku jual, beli benda yang aku punya merchandise, especially kad mainan Abah kan. Itu tahun depan akan keluar kad dan baju baru. Tapi kalau kau nak completekan set sekarang, kau boleh belilah. Nak beli single kad mainan Abah boleh. Okay. Jadi hari ini dalam segmen mainan Abah dia bawa slot Dragon Ball Card Game. Kita ada Dragon Ball Super Card Game Fusion World Manga Booster. So Manga Booster ni adalah macam set special tau. Untuk Dragon Ball Super, aku pernah buka FBO1 je rasanya. Lepas aku tak buka dah sebab dia banyak fokus pada watak-watak Dragon Ball Super, which aku tak minat sangat. Aku tak baca sebab aku tak baca. Sebenarnya aku tak baca, dia macam tak enjoy sangat tau aku nak unpack. Tapi bila start pada, aku rasa tengah awal tahun tu dia keluarkan Manga Booster 01 ni. Dan bila aku tengok collection card dalam tu semua adalah card-card yang nice sebab dia ada banyak kad-kad daripada komik ataupun manga. Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, kini sewaktu Goku membesar sama macam ni lah, waktu hujung-hujung era Dragon Ball Z habis komik. Ni kat atas aku ni cover page yang nombor 42 kan, menutup untuk era Dragon Ball. So aku sangat berminat lah. Dan bila aku buka yang 01 ni, memang sedih rasa tu, dia sangat rasa nostalgia. So dia keluarkan yang Manga Booster 02 masih lagi sama. Kayaknya sebab dia banyak sangat komik kan. Dan dia menggunakan artwork komik tau. Yang tu buat lagi cool. Dan aku berharap kali ni kita dapat special card yang lagi menarik lah. Especially watak Goku tu sendiri lah. Tak maaf batuk. Sorry pada siapa yang pakai headphone. Macam gatal tekak. So kita akan buka yang ni. Aku harap dapat watak Goku sebab yang ni dapat watak cyborg tu. Bukanlah cantik. Artwork cantik. Artwork dia artwork Akira Toriyama memang cantik. Tapi aku nak watak Goku sebab almari aku almari Goku. Sebab tu aku simpan kotak ni sebab gambar Goku dulu lah. Jadi aku simpan juga nanti. So kita buat packing. Hopefully kau akan enjoy. And then sorry kalau kamera angle aku angle mudah. Aku malah setting kamera berdiri. So aku pakai kamera yang sama untuk packing, untuk buat video je. Yang penting jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua yang wish happy birthday kat aku. Yang ke-28. Apapun, kita akan terus buat unpacking. Selamat menonton guys. Okey, aku baru saja tengok list. Aku tengok dekat website UT tak ada, tak tahu kenapa. Tapi aku tengok kat Rush. Dekat Rush aku tengok kad dia macam lawa-lawa siul kad dalam ni. So aku tak nak letak harapan. Sebab nanti banyak sangat kad. Aku tak rasa kita akan pull. Sebab banyak sangat watak selain Goku juga. Tapi dapat kad lawa. Ini lawa. Ini semat gila tu, tak mahal sangat tu. Tak senang RM0 kan. Lebih kurang dalam RM100 macam tu. RM100 tu. Lawa begitu. Selamat aku tak collect Dragon Ball. Tapi ada Goku, ada Gohan, ada sorry guys, ada Gotenks. Tapi yang ni smart. Dah lah gold. Untuk harga dia RM218,000 yen. Ribu-ribu ni macam mangga lah kot. Awak gila set ni. Vintage gila lah. Dia cover depan yang hari tu. Ini pun vintage. Tak tahu ni dalam bukan ni kad gas punya. Seperti first stamp logo je, tapi banyak kad yang menarik.
Hopefully kita pull Goku. Itu penting sekarang ni. Aku nak Goku je. Yo, semat gila. Yang ni pun semat. Ni masa super saya kan. Ui, itu ya. Dragon Ball ni lebih kepada rasa, orang kata apa, untuk akulah. Sama yang dah 28 tahun. Tak ada habis kan. Aku sangat excited. Rasa aku tak buka. Rasa aku gunting. Aku gunting kat asal. Aku potong kat. Tinggal dia fury sebab belanja pisau. Box tu cantik. Aku harap mungkin manga apa, kalau manga booster O3, aku rasa mungkin dia tak fokus pada GT dah. Tapi kalau GT aku tak collect lah, tak minat. Pack dia lawa siut. Lawa siut, aku sangat suka. Sebab aku tak lain logo semua. So aku sangat ke arah-arah lama ni kan. Kita susun lah kita main nombor lah. Aku ada 24 pack dia. So pilih tim korang. Bukan pilih tim lah, pilih nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. 2, 4, 6, 8. Okey. Ada 1 hingga 8. Kita ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Okey. 8 lagi. Ini 8 lagi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pilih nombor 1 hingga 24. Pilih 2 nombor yang kau rasa ada hit. Untuk aku akan pilih nombor 12 dengan 24. Aku nak pilih yang tengah-tengah kan dah. So, tengoklah adakah ada hit menarik daripada pack kita ni. Tidak nak duduk simpan satu pack. Nak ada simpan satu pack lah. Oh, ada code card lah. Siapa yang main Dragon Ball? Ni. Siapa yang main game bolehlah claim code card ni. Boleh main game online. Aku tak main. Yo! Dia memang holo semua ke? Cantik siut. Yamu, alamak, terkesan aku tengok. Goku, cantik pun. Aku takkan jual kat ni. Kecuali kalau aku dapat manga lah. Ui, nampak ni. Cantik lah. Sebab dia ambil manga kan. Tak ada cyborg. Ui, semat tu Vegeta jahat ni. Aku lupa nama dia ni, tapi dia waktu-waktu taman Planet Frieza kan. Ui, yo! Kita pull kan kita. Goku, Vegeta dia cantik gila. Vegeta old school sangat cool. Aku sangat suka Vegeta cool. Dengan dia punya baju saya kan. Ui, semat lah. Vegeta aku suka dia sangat dia sangat cool. Aku tak boleh nafikan yang dia sangat cool. Itu adalah benda yang tak boleh nafikan. Especially bila dia kena rasuk dengan Majin Buu punya, kan dia kena letak M kat dahi dia kan. Ui, time tu memang sangat cool lah. Dengan dia punya logo tak tepi. Kau kat orang boleh claim siapa yang main game Dragon Ball Super. Bukan Ginyu, aku lupa nama dia ni. Ginyu yang kalau apa nama ni? Dia start with S. Aku lupa. Naga ni. Ni Pico jahat. Bukan Pico jahat. Ni Pico lawan dengan dia ni start dengan huruf D kan. Aku lupa nama-nama dia. Dia ada kayu. Zaman-zaman Goku tengah berlatih. Waktu tunggu Vegeta sampai. Semat. Ni semat gila. Goku buat Kamehameha. Kita punya rest sahaja. Ni yang Dewa Pico sebelum dia jadi Pico kan. Pack 1 dengan 2 tak ada hit. Ada rest sahaja. Aku dia kan konsep sama. Dia kan ada 3 SR, 1 main hit. Sebab konsep-konsep kad Bandai ni memang konsisten. Kod kad apa? Claim. Siapa yang main game claim lah. Yang common Bulma cantik lah. Aku suka aku tengok. Aku teruja sebab dia ni zaman-zaman masa Goku sakit jantung ni. Aku suka lah Dragon Ball. Entah benda ni masa Pico ke apa, telur ke apa. Gotenks masa testing gabung-gabung, kurus gemuk semua ada. Pico kat common saja tau. Nice weh, kat common saja. Lakum. Aku ingat dia nama dia ni, Lakum. Cool gila. Jahat tapi macam cool juga. Dia geng-geng yang Ginyu punya geng kan. Dia sangat mengimbau memori lah buka set ni. Aku sangat suka lah. Dia buat aku sangat terkesan. Kokad Aku tak tahu Kokad ni main game online ke apa. Aku main kad game online. Ada Goten dan juga Trunks.
Yang ni aku tak pasti kat mana. Smart lah sebab aku suka sebab dia ada stem holo bawah ni sekali. Sebab dia ada stem holo di mana-mana. Dia cyborg. Ni 18 kan. Frieza, zaman-zaman Frieza yang tak cool, percubaan Goku dan juga Piccolo untuk bergabung. Jom kita put SR pertama kita. Nice gila Gohan. SR dia border colour gold guys. Weh cantik gila dah kali bang. Weh cantik gila weh. Okay. Walaupun dia masuk ke dalam collection kotak terbalik, dia tak akan pergi mana sebab aku tak ada binder Goku. Aku tak nak mula binder, so aku kasi simpan dalam kotak je. Sangat nice. Ini pack nombor apa? Ini pack nombor 4, 5, 6, 5. Sorry, nombor pack nombor 4. Pack nombor 4 ada hit. Siapa dekat nombor 4 tu power. Tengok lagi kokat tu bang. Kejut bini aku ni. Hari ni hari pendaftaran, kan, orientasi darjah 1 untuk anak aku Amal. Penjahat ni Red Ribbon ni geng. Oh, dia zaman lama-lama ni. Goku pun kecil lagi. Oh, ni ke Majin Buu. Apa nama dia ni? Aku lupa lah nama dia. Tapi dalam cerita Dragon Ball Daima kan ada highlight nama dia kan. Dia kan Raja Syaitan kan. Tapi M ni lah. M ni aku cakap kat masa kat dahi Vegeta. Masa tu Vegeta memang sangat cool. Aku suka gila Vegeta yang M tu. Dia Vegeta klasik. Masa first time baru sampai ke bumi rasanya. Aku geram nama Muhammad tu. Dia huruf cat huruf D juga kan. Dia geram lah. Ada radar. Ni semua colour ni lain macam ni box ni. Okay, rest sahaja. Vegeta lagi. Nice gila. Vegeta cool. Tapi Goku lagi cool. Sebab Goku santai. Itu yang buatkan dia lagi best. Dia tak try hard. Vegeta dia try hard. So, adalah kelebihan kat situ kan. Okay. Fokat tu korang. Oh, dah duplicate dah sekarang. Dah start duplicate keluar dah. Ada Gohan masa rambut hipster. Masa training dengan Pico. Shenlong nama dia. Lambat sikit Shenlong kan. Kita ada Mr. Satan dengan Goku Trunks and Goten masuk. Ni pertandingan Kung Fu antarabangsa. Ni adalah masa zaman Vegeta jahat tu. Kurin dengan Android 18 kan. Frieza ni bapak Frieza tu. Sedang bumi tu nak balas dendam kononnya. Sekali terang muncul kan. Weh, rindu lah saya dalam komik. Zaman tu aku beli komik, pergi kedai, pergi jalan, tunggu setiap bulan tunggu dia keluar. Kau bayangkan. Aku tunggu, pergi check dah keluar ke bulan. Aku mana ada online. Kau nak tahu komik keluar, kau kena pergi kedai check physically tengok dia gantung belum. Dah gantung. Oi, ni dia gambar. Kalau kau dapat baca awal, kau cool lah. Macam kau tahu spoiler lah. Duplicate dah start keluar guys. Wah, semat gila. Ada Gohan dan Goku. Ni masa lawan Shen kan. Wah ni pengacara Kung Fu Antarabangsa lah. Kan. Ni bapak Frieza kan. Ni bapak Frieza ke Frieza form? Bukan Frieza punya evolution kan. Ni bapak Frieza kan. Pico. Mr. Satan. Tu tak minat tengok. Aku tak faham kewujudan Mr. Satan. Tapi baguslah dia wujudkan Mr. Satan sebagai penyelamat manusia kononnya kan. Watak dia macam tak penting, tapi penting juga lah. Untuk aku dia tak penting lah, tapi as for story punya line, penting ni watak Mr. Satan tu. Sebab dia coverkan geng-geng saya kan. Kokat ni orang gulak sampai main game. Vegeta yang sangat cool. Kita ada Pico. Ni geng-geng Red Ribbon kan. Jinyu, kita ada Jinyu. Hopefully kita punya main hit bukanlah geng-geng Jinyu ni. Tolonglah bagi Goku. Aku harap sangat main hit kita bukan watak-watak dari sini. Common Common lagi 18 SR lagi guys. Pack nombor 8 ada SR. Allahuakbar. Apa nama dia ni aku lupa lah. Tapi dia sama-sama Red Ribbon juga kan. Goku lawan dengan dia. Bukan kan Goku lawan dengan dia kan. Tapi semat dia follow dia kat sini. Semat lah. Aku suka lah. Manga booster sangat aku. Kalau kau minat Dragon Ball, kau suka Dragon Ball, kau baca Dragon Ball yang komik dulu, box ni sangat menggamit memori lah.
Box ni sangat cool lah. Sebab dia pakai sebab dia manga booster. Dia pakai manga punya root. Sorry. Tadi tu main hit. Tapi masalahnya di SR yang bagilah karakter yang best hit. Macam ni yang tak best tau. Card selection. Benda ni yang buat geram bila kau mengempul, bila kau beli box lah. Sebab tu better beli single. Cuma isunya aku rasa tak ramai orang buka box Dragon Ball ni. Kalau ramai orang buka pun orang tak jual ataupun orang jual to offline. So agak susah sikit nak collect. Sebab tu aku tak nak. Sebab tu aku macam move on je. Aku nampak itu orang jual yang dia punya cover page kan, daripada manga booster one. So macam bila aku fikir balik, kalau aku nak beli susah, leceh. Okay, kau kan. So pack nombor 4 dengan 8 ada hit. Bagi pack nombor 9 Baby Burn, Queen dengan silat matahari. Nampak tak? Ada gabut tadi mesti kurus, mesti gemuk. Kita ada Gotenks. Bapak Frieza kan tadi kan? Tenshin Han. Ui, SR. Pack nombor 9 SR juga guys. Ada? Ui, semak gila Frieza. Frieza Final Form untuk zaman Dragon Ball Z. Sekarang dah ada gold version semua. Clean gila siut. Tapi aku rasa teks ni cool. Kalau dia buat teks holo, dia sebab orang tak tengah masa momen tengah baru dia tukar jadi final form. So tak ada teks macam tu. Pack nombor 9 pun ada hit. Pack aku nombor 12 dan 14. Hopefully ada 4 SR. Pack nombor 10 guys. Tengok adakah pack nombor 10 ada hit. Kau kat ruang. Aku sangat enjoy buka benda ni. Goku. Dia bawa kacang dewa sekali. Goku Super Saiyan. Nice lah. Nampak sangat lama artwork ni. Aku sangat suka lah. Stamp Dragon Ball sangat cool tak sebenarnya. Vegeta dan juga Gohan mengumpul di planet Namek. Itu dia tim dia. Jinyu, Lakum. Lagi 3 tak ingat nama dia. Style. Kita punya common lagi. Kira common ni. Okay, rare. Semak gila. Dah lah bercolour tu. Berwarna tu kan. Tu bagi cantik tau. Android nombor 17 kan. Dengan Pico. 17 aku kadang confused sebab aku lama dah tak follow. Macam jadi confused. Jadi kita pack terusnya. Pack nombor 10. 11. Kokat korang. Betul kokat tu main online. Bulma. Sangat cool. Pose sangat cool. Android lagi. Dah tak duplicate lah. So bila dah duplicate ni dah kurang sikit lah. So dah tahu kad-kad yang sama. Tenshin Han. Ada rare kita Jinyu. Mana kad Goku yang cantik? Tak ada kad Goku yang cantik ke? Aku harap ada SR Goku. Sedih gila SR kita tak menarik kan. Nampak tu koyak. Tak apa, aku nak buang. Aku cuma nak simpan satu plastik je. Kokat korang. Dah ada duplicate ni dah start macam tak best sangat. Tapi nice. Ini memang nice. Sangat cool. Ada geng-geng jahat. Bulma. Okay, ni baru. Artwork baru untuk yang kita tengok untuk hari ni. Ada Goten Super Saiyan. Masa ni macam, awak boleh Super Saiyan? Macam dia tanya dalam komik ni kan. Macam tak sangka budak-budak zaman sekarang dah boleh Super Saiyan dengan mudah. Ni style. Rasa sangat vintage artwork ni. Gotenks. Nice lah. Nice lah. Suka aku buka pack ni. Mahal. Cuma manga booster ni pack box dia mahal sikit. Ada special box kan. Dan kau akan dapat macam cover page satu tak salah aku. Kau kat orang. Alamak. Leader kita dapat Trunks. Ada leader Goku. Tapi kita dapat Trunks. Sebab belakang macam ni. Depan macam ni. Which is sangat nice. Sangat nice. Trunks Super Saiyan. Trunks sangat cool kat sebenarnya. Sangat handsome lah Trunks tu. Ni baru kat baru. Sorry. Teruskan lagi. Pico. Satan dan Shell. Wow, sangat cool. Tapi sayangnya kita punya leader pack nombor 9, 10 ni 16, 14, 13. Pack nombor 13. Pack nombor 12 ada hit guys. Ni sikit kan aku 13, 14, 15. Pack nombor 13 kita pull leader Trunks. Sangat cool. So kita rasa kita akan pull satu macam cover page. Dia macam dot kita, macam energy macam tu. Marker tak salah aku dia panggil. Dan main hit kita.
So tak sampai lagi yang tu. Kita tengok macam mana. Oh, ni rasanya yang cover page tu. One Smart Gotenks kan, Gotenks Super Saiyan ketiga kan, keempat. Okay, ketiga tu ya. Kita ada tentang Gohan. Oi, Smart Gohan dan Goku training dengan baju yang berat kan, tapi dia elastik. Ni geng-geng Ginyu tadi. Dandan kan, Danda. Ui, semua gila. Macam Goku. Okay, ni style. Ni bukan main hit ni macam marker tu. Tak cool. Dia texture keliling. Ini cover page ni. Cover page komik tak tu. Weh, smart weh lah tu. Tengok. Nice gila dan texture dia sangat nice. Keliling ni texture border. Weh, ni smart. Yang ni memang smart. Yang ni memang weh, OG gila rasa. Pack nombor 14. Nombor 14 nice. Okay. Pack nombor 15. Okay, so aku rasa sekarang kita ada satu lagi SR dan kita punya main hit. Mana dia aku tak tahu lagi. Tunggu jap, nanti dia keluar. Hopefully main hit kita menarik lah. Itu je penting tak aku. Kok manja dah. Ini baru juga. Oh, ni ada COVID panel tu. Gotenks, Pico. Oh, ni nak sepak bola tu. Goku dan Gohan, Bulma, Satan. Okay, dah banyak duplicate dah. Ni tadi awal-awal. Ni monster OG kan. Main hit. Itu main hit. Pack nombor 15 main hit. Oh ya, aku tak pilih 15 tadi. Sebab dia punya card satu je kalau merah tiba-tiba, nampak tu. So aku tak nak buka yang dulu. Kita skip dulu. Kita buka yang lain dulu, okay? Buka yang lain dulu Buka yang lain dulu. Tak best lah. Kau kat orang. Tapi kalau merah ada kantoi dah. Aku tak ingat kat apa yang kalau merah. So tak apa. Oh, ni geng-geng Ginyu lagi. Yang ni zaman Tenshinhan lawan dengan ni Kung Fu Antarabangsa ke? Lama ni. Goten lagi. Danda. Kulin. Kita memang aku rasa yang ni kan kalau ada a line of artwork dia memang semua pose sama aku rasa. Which is sangat cool kalau kau gabungkan aku rasa. Okay. Kita lagi 8 pack saya. Pack ke-17. Main hit dah keluar. Simpan dulu. Kat luar. Ini baru. Oh, ni dah Goku dengan ni dah hujung cerita. Masa Kung Fu Antarabangsa dia jumpa dan dia training kan. Ada Dragon Ball, ada Mutiara Naga. Kita ada. Oh, SR terakhir kita. Pack nombor 17. Ya, Goku. Cantik gila weh dengan colour merah tu. Cantik gila tengok kau daripada bawah naik ke atas. Cantik gila. Hai. Ni masa zaman lawan Frieza kan. Dia bersungguh macam ni zaman Frieza. Dan lukisan zaman ni memang reference aku untuk lukis badan berotot lah. Dia lukis dengan sangat kemas. Dan aku pernah jumpa Mr. Sazali Samad, kata bodybuilder Malaysia tu. Dia punya kaki sama macam kaki Dragon Ball. Memang lekuk peha, lutut dan betis. Sebiji aku macam tengok, ini kaki Dragon Ball ni. Sangat cool. Reference yang best lah. Dragon Ball antara reference aku belajar melukis dulu. Smart lah SR kita. So kita belakang tak ada apa-apa dah. Kita pilih buka laju-laju. SR dah keluar 4, Dawn dah keluar, main hit pun dah keluar. Kita boleh fokus pada habiskan video je. Let's go to laju-laju je. Oh, ni smart. Ni zaman-zaman ni smart. Kelakor. Gotenks, Goku, Android. Aku rasa tak ada apa-apa dah. So pack aku yang aku teka 24 dan 12 tak ada hit. Siapa yang teka betul power, especially kalau kau dapat teka 2 pack betul lagi power. Okay, Vegeta smart. Tapi Vegeta M tak ada sini. Okay, ni lama Red Ribbon ni zaman. Android, Telur, Pico, Kurin. Nice, Kurin. Dah tak ada kad duplicate sangat. Dia kad dah banyak duplicate, tapi pada sama kau akan jumpa lagi kad yang tak keluar lagi, yang tak perasan lagi. Okay, kad korang. Oh, ada baru Gohan, Goku dan Pico, Frieza. Ini tak pasti, ni boleh nak ambil rasanya.
Kayu. Weh, SR lagi. Weh, Trunks. Semat gila Trunks. SR 5 Aku tak ingat lah. Aku tak ingat aku buka manga booster dulu. Kau ingat tak? Memang ada 5 SR ke dia banyak lagi SR dia? Ni pack nombor ni? 1, 2, 3, 4 20 pack nombor 20. Pack nombor 20 ada hit guys. Oh, SR dia banyak guys. Sebab dia manga booster lupa tak aku. Apa, kita teruskan lagi. Kod kad orang. Okay. Wih, ada 2 leader lah. Kita ada Shenlong. Wih, nice gila. Wih, ni semat gila weh. Oh, Shenlong pun kira leader kan. Wih, semat gila kan. Oh, 2 leader lah. Pack 21 pun ada hit guys. Queen, Trunks, Pico, nice. Shenlong lagi. Dan rare kita Trunks. Oh, handsome Trunks. Nampak lah dengan rambut belah tengah. Zaman tu rambut belah tengah memang handsome. Semat weh. Sebab dia berwarna, itu buat lagi semat tu je. Bila kau tengok panel-panel lain semua hitam putih, bila kau tengok kad berwarna macam ni, it's cool lah. Pack nombor 22. Aku tahu lagi dia SR lagi ke tak. Takut pula aku nak buka laju. Tiba-tiba kalau SR lagi kan. Kod kad lagi. Tak tahu siapa yang main, boleh claim. Bezita klasik. Namik Bangunan, Danda. Okay, ada Gohan. 2 lagi pack. Pack nombor 23 dan 24. Adakah pack aku ada hit lagi? Kod kad dulu. Okay. Ni ada nama dia kita ingat tapi geng-geng awal Goku dulu. Jinyu lagi. Komen kita. Oh, SR lagi guys. Weh, SR kita semat gila. Goku lagi guys. Weh, semat gila. Ni Goku ni kelakar sebab saya ni. Sebab ni sampai 3 kan? Ke 4? Sebab dia tak ada kening. Goku tak ada kening. Aku suka lukis sini loh. Sebab senang, tak ada kening. Nice gila. Weh, semat gila. 7 SR dah. Pack 23 ada hit. Adakah pack nombor 24 ada hit tak? Kita habiskan pack terakhir kita dengan silangan kebahagiaan ataupun tidak. Let's go. Oh, tadi Bezita. Ui, kat lain-lain semua ni. Kita ada Gohan dah besar. Masa dia jadi Great Saiyaman. Pico, Queen. Kita ada rest sahaja. Tak ada. So, apakah main hit kita? Kau nak Goku lah, tolong lah. Kalau merah, kau takut bukan Goku je. So, dia adalah Parallel SR. Tapi macam bukan Goku je. Aku dah kutuk-kutuk tadi kan. Dia keluar sebagai Parallel SR. Aduh. Pedihnya Allah. Aduh, pedihnya. Banyak lagi Parallel SR. Parallel SR Goku ni ada. Kenapa bagi Parallel SR ni? Apa nama dia ni? Aku kena menghormati dia sebab dia keluar as a main hit. Mana aku punya handphone? Handphone mana? Oh, tu dia. Apa nama dia? Tak kena memberi penghormatan kepada dia. Banyak lagi watak best. Tapi ada juga kalau Frieza punya pun cantik. Ni nampak Frieza yang color merah, yang final form, Frieza early form. Ni dia. Tapi nama dia apa? Dia translate tak nama dia? Dia menghantui aku lah. Korang lah. Dia kutuk-kutuk dia. Keluar nama dia. Tau Pai Pai. Aduh, guys. Kita pull guys. Banyak lagi kat merah yang cantik tau. Aduh, ya, aku sedih lah. Merah-merah ni banyak je. Ada Goku tak? Macam ada Goku kan? Sekejap. Tak puas hati. Oh, tapi banyak juga kad yang tak cantik sebenarnya.
Banyak weh kad yang tak cantik. Banyak dan banyak gila kad yang cantik. So box ni sangat leceh lah. Kalau jangan kejar main hit macam ni, kalau kecewa lah. Aku tak expect akan keluar ada yang jaga bangunan tu, lupa nama Goku sekali tu. Mengecewakan lah main hit kita. Pack nombor pun nombor 3 sebenarnya kot. Wah, sedihnya. Aku tak expect lah. Habis dia just go to balik apa hit kita. Sedih gila weh. Aku sedih gila. Goku smart. Goku punya card semua smart. Gohan. Kita just go to apa balik kita punya hit. Kita ada SR semua tahu papai ni SR kita ada Trunks. Kita ada Gohan. Ni SR cantik SR dia. Pun cantik, dia clean, sangat clean kan. Frieza. Kita ada Goku, smart gila. Goku Super Saiyan. Goku Super Saiyan ketiga ke empat? Keempat rasanya. Ketiga ke empat guys? Dia ketiga rambut lagi panjang kan, Super Saiyan kan. Keempat lagi panjang tu kan. Aku tak ingat lah. Dan kita ada Shenlong. Leader kan. Ada Trunks Super Saiyan. Kita ada, dia macam aku tak pasti dia panggil apa, tapi kad dia cantik lah. Rasa muka maka kan. Cover page dan kita punya main hit parallel. Weh, pedih gila lah. Pedih gila. Hopefully kau enjoy. Aku enjoy unpacking the whole thing. Aku sangat suka. Cuma aku kecewa dengan dia punya main hit. Aku tak kisah pun value card dia pun. Dia lebih kepada kau gembira dapat card yang kau suka kan. So yang ni semua aku akan simpan dalam box balik lah. Hopefully kau enjoy. Jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan, dan kita jumpa lagi dalam next video Assalamualaikum guys. Dan what's geram lah. Orang geram tak dapat main hit macam tu. Dia cuma mengecewakan sebab watak tu aduh. Tapi banyak lagi watak yang pelik-pelik. Aku nampak ada yang Raja Planet Namek tu ada. Lepas tu ada kapal angkasa pun ada, pelik-pelik lah semua. Tapi cantik lah untuk buat jadi box display aku. Ada 2 sekarang. Tu aku cakap main hit tu lah. Main hit box pertama pun dapat Android punya gang kan. Which is tak best lah. Aku nak watak Goku. Tak dapat Goku, sedih lah. Pun thank you lagi support channel aku. Thank you semua. Jumpa lagi next video Bye bye. Assalamualaikum dan what's